Perasaan masa tu rasa macam terkejut juga macam rasa macam wow, rasa macam excited gitu. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puan boleh kenalkan diri dulu? Nama saya Puan Lina. Saya berasal daripada Johor Bahru dan berumur 42 tahun. Macam mana boleh tahu pasal Estetika Medispa? Pengalaman saya tengok iklan di laman sosial. Apa yang buat Puan Lina tertarik dengan Estetika Medispa? Sebab dia menawarkan treatment yang ada ikut package. So, apa yang masalah yang dulu pernah ada? Masa tu saya ada kulit kusam, pigmentasi, punya kulit toner tak sekata. Okay, so apa setelah kali pertama tu pergi, cuba Puan cerita dan bagi kita gambaran lah. Okay, first time saya masuk tu saya rasa macam best lah. Sebab dia macam relax, tempat dia, macam dia punya suasana dia senyap, tak bising. Bila kita melalui treatment tu rasa sejuk, tak adalah macam panas. Kira macam dia punya bahan-bahan yang digunakan kat muka tu lembut dan cara dia orang massage pun sedap lah. Setelah beberapa kali buat tu, ada perubahan ke tidak? Macam mana perasaan masa tu? Ada pengalaman bagaimana? Perasaan gembira lah, seronok bila tengok muka kita ada perubahan. Jadi dekat situ kita rasa macam seronok sebab ada orang tegur, ada perubahan di muka. Dia kata semakin nampak muda, semakin nampak glowing, semakin nampak kulit halus. Siapa yang tegur tu pada permulaan tu? Siapa yang mula tegur tu? Kawan pekerja. Maksudnya kawan sekerja. Ada tegur dah, dia cakap muka dah nampak lain. Nampak lebih berseri daripada sebelum. Jadi dia tanya juga apa yang nampak perbezaan. Dia kata nampak lebih macam ceria berbandingan sebelum lah, nampak lebih glowing. Perasaan masa tu rasa macam terkejut juga macam rasa macam wow, rasa macam excited gitu. Kalau Puan boleh bagi nasihat. Saya bagi jangka umur 40 tahun dekat atas, bagus pergi Medispa sebab kulit kita akan berubah mengikut kepada faktor umur. Jadi dekat situ kita harap kulit kita still maintain macam muda-muda dulu. Ramai juga yang tegur umur saya tak nampak 40. Diorang rasa umur saya dalam 32, 31. Hai, saya Puan Lina. Saya adalah pelanggan Estetika Medispa. Jadi saya menggalakkan semua wanita-wanita yang ingin cantik dan datanglah ke Estetika Medispa untuk rawatan. Ajaklah sesiapa kenalan untuk datang di sini untuk buat treatment secara rawatan yang mendalam.